848. Santai geng, kita cuba berikan yang terbaik. Itu dia Rara buka pintu di situ. Weh, jangan. Ih, ada pokok tu. Hilang pintu Rara nanti. Apa masalah korang ni buka pintu Memang nak kena korang ni divider. Tercabut pintu Rara sekejap gini geng. Santai geng, santai. Itu dia, kita dapat saksikan 19 orang telah pun bergerak. Harap-haraplah ada manis-manis untuk Rara. Let's go Rara. Pep. Weh, itu Rara. Kita dapat saksikan Rara sekarang cuba menguasai kedudukan. Sangat kemas oleh Rara di situ. Kontrol yang sangat baik. Cuba menewaskan 19 pasukan yang berada di litar Sepang pada ketika itu. Manakala Samad berada di kedudukan nombor 6 setakat ini. Cuba mengejar kereta kuning-kuning tai di hadapan. Itu dia kontrol yang dilakukan oleh Rara. Agak-agak mengecewakan. Itu dia tertonggeng saudara-saudara. Apa yang berlaku sebentar tadi kita hanya mampu, tapi Rara masih berusaha. Itu dia. Ya, itu backflip yang dilakukan oleh Rara. Namun kegagalan mental yang dilakukan oleh Rara menyebabkan ia tergolek dan ia enggan untuk race. Nampak gayanya kerosakan kepada bahagian tayar di situ kita dapat saksikan. Dan Rara tidak dapat bergerak dengan sempurna. So kita terpaksa. Oh my god. Itu adalah pertandingan yang sangat-sangat mengecewakan. First race Rara Sport Rim dia terangkat dan bengkok di situ. Kita dapat saksikan para player lain memberikan asap yang cukup tebal di situ. Apa yang terjadi sebetulnya kepada Rara saudara-saudara? Ia tergolek sehingga bengkok di bahagian hadapan sehingga ia tak boleh bergerak. So kita terpaksa pergi ke bengkel dulu. Nampak gayanya kat situ telah pun ada polis. Bagi laluan dek. Kereta saya tak boleh bergerak geng. Tak boleh bergerak dengan sempurna. So terpaksalah Rara dibawa ke bengkel untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Rara, tolonglah Rara. Apa ni Rara? First race buat tahi macam ni Rara. Saya geram betul lah. Minta maaf kepada 21K yang tetek skrin. Agak mengecewakan nampak gayanya race kali ni geng. Rara nampak gayanya ia merajuk. Perlukan gula-gula setakat ini dan ia kembali ke bengkel untuk repair hati dia yang tengah koyak. So kita pastikan kejap lagi ia dalam keadaan selamat geng. Tak apa bang, saya follow abang dari belakang. Mantap. Mana yang follow saya daripada belakang tu saya nak tengok sikit. Oh my god, ternyata jauh. Oh ada 2 biji yang follow saya geng. Sate di. Bang nak password room 848 password dia. Mantap lah geng. Kita ada 2 biji follow. Escort daripada polis Bukit Jelutong. Gerak geng, gerak. Password 848. Longgok ke bang? Bebas. Okey geng, so nampak kayaknya diorang telah pun bergerak. Mantaplah Rara berada di line kiri setakat ini. Cubaan untuk memotong 19 orang yang berada di hadapannya. Itu dia kontrol yang sangat baik oleh Rara. Cuba menduduki di tempat pertama sekarang ini. Oh my god. Sekali lagi Rara buat taik lagi geng. Apa masalah yang dialami oleh Rara ni saya pun tak pasti lah geng. Sama ada dia kecewa dengan
jantan ataupun Rara, elok-elok lah Rara, tolong lah Rara. Weh Rara, saya kenapa geng? Sabar geng, kita cuba kontrol daripada belakang. Weh Rara, janganlah berjoget. Kita cuba mengejar kelompok hadapan geng. Tetek skrin lu geng, tetek skrin geng. Kita lupa untuk kontrol Lara pula. Mulut saya banyak typo lah geng. Banyak sangat makan cili macam ni geng. Abang ke bawa? Saya lah bawa. Siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, berapa tadi? Apa yang berapa? Wih, santai Rara, santai. Ya. Saya takkan curang. Saya janji saya takkan curang. Jangan merajuk lagi Pergi kejar tu kat depan tu Rara. Wih, gila lah Rara. Kenapa goyang teruk macam ni geng? Ini dah macam lagu India geng. Goyang-goyang, goyang kepala, goyang-goyang. Kena nyanyi macam tu baru lawan kita tergolek geng. So kita nyanyi lagi. Goyang-goyang, goyang kepala, goyang-goyang. Goyang-goyang, goyang kepala, goyang. Kenapa saya yang tergolek geng? Rara, saya memang buat saya sakit hati lah geng. Saya tak boleh lah geng. Wih, serius lah. Berada di kedudukan nombor 1 saya sekarang geng. Gila. Rara, elok-elok lah Rara. Aku kenapa geram Dan kamu ni apa masalah kamu? Res elok-elok lah. Kata nak susu. Kalau menang saya bagi susu. Okay geng. So sekarang kita berada di kedudukan nombor 1 sekarang ni geng. Yang tu dia tak rest geng. Yang 2 biji tu geng. Rara, elok-elok Rara. Mantap. Okay geng. So cantik berada di kedudukan nombor 1. Mana yang tetek skrin kata Rara saya lemah tu? Rara select. Tak. Saya tak select. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cinta ini. Wah. Password 848. Sorry. Terima kasih Lud, gila lah Lud. Dibagi bunga untuk Rara saya geng. Rara nama dia geng. Gila berada di kedudukan nombor 1 sekarang Rara geng. Harap-haraplah kita mampu melawan 19 orang room random geng. Yang sekarang cuba mengejar Rara namun tidak dapat. Begitu pantas Rara. Tidak semudah itu untuk mendapatkan Rara ni bos. Ini Rara bos. Ini bukan Wira. Selek tak baca komen saya? Baca. Bukan Aisyah ke? Lepas tu salah ke? Ayo, bagi saya fokus. Tiba-tiba terus nyanyi. Sebab saya nak tunjuk sebetulnya yang suara saya ni mantap. Gitu. Horsepower berapa bang? Yang ni longgok rasanya. Rara tu siapa? Rara tu ni lah. Kereta saya nama ni Rara geng. Ni bukan Wira, ni Rara. Gila kemas lah Rara dapat mendahului kedudukan nombor 1 setakat ini. Meninggalkan 19 orang di belakang. Itulah Rara sekarang comeback dengan penuh bergaya. Kita dapat saksikan lawan kita berada jauh di belakang makan asap. Ini apa ni? Ikut jalan shortcut ni bang. Ayo bang, ikut jalan shortcut pun shortcut lah bang. Ini Rara bos, tiada lawan, tiada obat. Pergi hospital, mual-mual sakit kepala, tanya doktor apa ubat boleh kalahkan Rara. Doktor akan geleng kepala geng. Doktor akan cakap, susah nak kalahkan Rara tu. Bukan biasa-biasa. Tengok tak ada minyak pun. Backflip.
Woi, gila lah Rara. Rara kita belanja su sekali. Woi, Mat. Pintu saya boleh buka, Mat. Gila lah. Jangan. Ini pintu saya. Jangan. Gila lah Rara. Ada orang nak curi Rara. Oh my God. Saya dapat nombor 1, gek. Saya berada di kedudukan nombor 1 setakat ni tengah. Wey, shaking saya kan. Shaking kalau menang macam ni. Dapat. Yang ni Toretto bagi. Masa cerita Fast and Furious tu kan, saya tengok cerita dia. Lepas tu dia bagi, Zack nak kereta tak? Nak? Kereta apa? Kereta Rara dia kata. Tapi Rara ni manja. Kau jangan sakitkan hati dia kata. Okey. Saya pun tak sakitkan hati dia, geng. So, saya sampai sekarang sayang Rara ni. Rara? Nampak? Dia bunyi, geng.